Maka dia pun serang. Lepas minggu 2 minggu, Mossad mai bagi tahu kepada Netanyahu. Waktu tu dia hidup ikut, Allah tak tahu, Allah pun tak tahu dia hidup ke mampu, saya pun tak tahu. Mossad bagi tahu kita kena cari jalan, tamatkan perang. Lepas tu usaha buat rundingan. Yang ketiga, tolak ansur dalam bab pengayaan uranium. Pasal apa? Maklumat yang mereka dapat dengan sahih, walaupun sebelum mereka dah tahu tapi kadarnya tak tahu banyak mana. Iran ada bandar yang lebih hebat dan dahsyat. Kita duk dengar terawang Hamas ya. Hamas bukan kerajaan besar tuan-tuan. Dia korek gitu-gitu ya, tapi hebatlah. Tapi Iran tuan-tuan, dia ada bandar senjata bawah tanah. Kelangnya tuan-tuan, Mossad dapat maklumat dia boleh produce sebulan 1,000 ke 10,000 drone bulan. Dan peluru dia, Mossad kata kalau nak perang dengan dia 20 tahun kita dia boleh perang dengan kita. Sebab dia guna kaedah perang R3C. R3C ni Iran ni dah kaji tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan baca sejarah, siapa yang perang bagi cadangan korek parit? Kalau tak orang Parsi ni dia blind. Dia memang pelik. Siapa dia? Salman Farisi. Hampa korek, orang tak nak buat zaman tu. Korek parit, main nak lintas tak boleh. Jadi Iran juga bangsa yang sama. Tuan-tuan bayangkan, waktu Amerika Israel ni dengan armada tentera dia hebat ni, kapal tentera sekali dia main, nampak takut ni. Dengan jet tempur dia F-35, F-16, F-18. Rupanya tuan-tuan, Iran ni fikir 30 tahun dulu kita buat drone. Orang tak nak fikir. Saya pun duk tengok koman perang dengan drone. Rupanya perang yang paling efektif guna drone. Sebab dia murah. Pasal tu drone ni tuan-tuan, Rusia ambil drone Iran, lepas tu dia modify. Teruk tuan-tuan, Ukraine kena. Walaupun di belakang Ukraine ni Eropah semua sokong dia. Sebab nak ambil gas, laluan minyak. Perang paling efektif guna drone. Murah Tapi saya heran macam mana dia boleh terbang 2,000 km. Bijak. Sebab tu Perdana Menteri dia apa semua profesor belakang. Tahap cerdik antara tertinggi di dunia, nombor 2, nombor 3 orang Parsi. Tu jangan main-main. Jadi kaedah perang ialah al-ainu bil-ain. Hang tembak ni usia aku tembak ni usia hang. Jadi banyak yang kena. Habis semua. Boleh dikatakan mereka nak bawa lari. Semua tentera dia keluar. Yang dan lari masuk ke hotel. Hotel pun dihentam. Dia bagi kau-kau. Israel ada 5 je tuan-tuan pusat elektrik dia. Iran ada apa? 500. Dia bahagilah. Kalau pun kena satu daerah tu gelap, nak hantar 500. Dan doktrin perang dia guna doktrin yang sama. Dia tak guna, dia command center satu, dia pecah 30. Hang ambil tindakan sendiri. Walaupun ada synchronization. Jadi perang yang lagu ni tuan-tuan, Mossad baru dapat maklumat, CIA beritahu memang kita tak boleh menang. Lah ni duk rayuh ada seorang profesor Cina, Jiang tu. Saya baru duk baca ramalan dia 5 tahun dulu tepat berlaku. Amerika akan perang dengan Iran, Donald Trump akan naik kali kedua, Amerika akan kalah dengan Tuhan nombor 3 tu orang duk tunggu. Amerika akan kalah dengan Iran. Walaupun tuan-tuan perang, orang tak cakap tentang Iran kena hancur. Iran kena teruk, tapi dunia bercakap tentang apa yang Israel kena. Israel kena tuan-tuan, saya rasa Israel akan hancur dengan dia. Sebab daripada awal perang saya duk tengok tak ada sehari yang berlalu lemah dan kurang daripada hari sebelum. Kita tengok hari ini, lepas tu esok lagi meningkat dia punya volume serangan. Dalam satu malam dia boleh serang sampai kita tak ada bilang. Ini ialah gelombang kali ke-86, tak ada bilang. Kita duk bilang ke-79, 86 dah. Sekali dia hantar tu 20, 30 roket dia kelajuan 15 Mach. 15 Mach ni tuan-tuan, tak ada mana-mana roket Tomahawk nak intercept, tak ada. Macam mana dia buat? Dunia terkejut. Macam mana Iran ni dia boleh rekod? Tuan-tuan bayangkan, rupanya teknologi Iran ni 10 tahun mengatasi Amerika. Dia General Umar yang beritahu, dia dah tak relevan dah perang guna jet tempur.
Berapa biji dah ni hak terkini, jet tempur, jet pengisi minyak, semua hancur habis. Itu baru sebulan. Saya ingat sebulan lagi. Maka tuan-tuan, berita terkini di Amerika, berpuluh juta rakyat dibangun menentang Donald Trump. Jadi kucak-kacak dah. Dalam Israel tu saya cerita lah tuan-tuan. Video dah mula keluar. Israel ni dia mula tertekan. Dulu dia sekat lah, dia nak tayang kat dunia, nak minta belas kesian. Sebuah negara pun tak kesian, orang ludah maki lagi ada, mampu habis. Jadi sesen jana kuasa cuma satu je, Profesor Jiang tu sebut, Iran bagi warning, jangan serang tempat-tempat aku gini. Kalau kau serang, aku serang semua pusat penapian hayat semua negara Teluk, yang sangat bahaya. Dia tak ada apa dah, nothing tulus. Dia dah kena bully dah. No negotiation at all. Tak mau bincang dah. Amerika perlu dihapuskan saja. Bincang no, tak ada. Itu kata Mustabah. Kalau dia hentam tuan-tuan, saya takut no. Sebab dia akan menimbul. Negara Arab mana ada sungai? Dia ayak laut. Kalau ayam tu kena hentam, tahan 2 minggu ya, lepas tu orang tak ada ayak. Tapi Iran boleh buat. Sebab dia nak heran apa? Dia bagi warning lah. Jadi cerita dia banyaklah, panjang cerita. Amerika akan hancur dengan Iran. Amerika hancur, Israel tak ada apa, tak ada nilai. Dia istilah dia panggil ta'akul minad dakhil. Ta'akul minad dakhil ni dia mereput dari dalam. Tuan-tuan kalau tengok kucar kacir, kemarin Tel Aviv separuh gelap. Dia nak kuasa elektrik dah kena hantam. Memang kena teruk. Dan saya duk catat teruk ni tuan-tuan. Hakikat sebenar apa yang berlaku sebenarnya lebih teruk. Saya baru dapat gambar tadi. Dia ada sumber berita Al Jazeera pun ada, setengah orang tak boleh pakai. Ada satu lagi nama dia Al-Mayadin. Al-Mayadin ni dalam bahasa Arab, dia dapat direct maklumat daripada IRGC. Tapi dalam Ibrahim Al-Faqari tu, dia tak sebut IRGC, dia sebut Khatamul Anbiya. Tu harus cakap tu. Maklumat tu setiap 2 jam masuk ke Al-Mayadin. Jadi berita daripada Al-Mayadin ni dia lebih tepat dan lebih di ini. Tapi adalah berita kata banyak tentera Amerika dah ditawan. Tapi saya tak beranilah nak maklumkan sebab tak keluar dari dalam Al-Mayadin. Kalau keluar memang confirm. Jadi Amerika duk lari lah ni tuan-tuan. Memang kalah. Lari. Israel pun haru biru dah. Tahun ni dikatakan dia akan lenyap. Tahun depan tu tak ada. Tu cerita dah. Iran habaq dah, dia akan ranak terus utara, selatan, timur, barat. Tak ada bincang. Jadi banyak tu lah tuan-tuan tu update tentang di medan perang tu. Wallahu a'lam bissawab. Aku